Okay, dah lama dah tak vlog. So hari ni nak try vlog sebab orang kata this time around vlog bakal kembali popular dekat YouTube. So hari ni Duan jual rumah, kita nak pergi bawa klien untuk untuk view, untuk beli. Klien ni nak beli rumah ni. So dia nak tengok rumah dekat Pangsapuri Sriwira dekat UK Perdana. And then lepas tu kita kena pergi Batu Cave. Ada satu hot listing, di mana hot listing ni ada dekat 5-6 orang sekali viewing. So insyaAllah, dan petang sekarang kita akan ke Petaling Jaya untuk listing rumah, untuk viewing juga rumah banglo. So hopefully semua ni mendatangkan hasil lah. So kita mulakan vlog dengan first house. Dah sampai. Saya nak ke depan. Saya sampai dulu. So ni apartment yang kita nak bawa view tu. Memang cantik lah unit ni. Di atas bukit tau, dekat UK Perdana. Alhamdulillah dah selesai. Saya bawa klien tu view rumah dan alhamdulillah nampak gayanya tunang dia pun nampak suka. Tapi itulah, suka dengan bank in tu perkara yang berbeza. So kalau dia suka dan dia bank in deposit, insyaAllah close lah rumah ni. So kita doakan lah. Mungkin saya try edit video ni as soon as possible lah. Tapi kalau lagi bagus kalau dia bank in sebelum saya siap edit video ni. Sekarang saya nak bergerak ke Batu Cave pula. Satu lagi apartment. Yang ni 5 klien sekaligus. Tengok macam mana. Okay, alhamdulillah unit dekat Kasmaria ni, duplex ni dah terjual. Lupa nak buat tadi. Bukan lupa, tadi masa datang tadi agak rushing sebab klien dah sampai. Lepas tu ada lagi satu listing yang rent lain tengah bawa pun klien dah sampai. So agak tak sempat nak buat pemberitahuan dalam vlog ni. So alhamdulillah unit ni klien tengok, ada beberapa klien datang, tapi ada satu klien terus bayar booking. Alhamdulillah. So settle lah untuk tengah hari. Kita tunggu session petang. Bye bye. So ni belah petang. Sekarang pukul 4.36. Tengah driving. Kita ke Petaling Jaya pula, bawa viewing lagi satu buyers nak beli rumah. Okay, Roger. Okay, saya dah sampai sebenarnya tadi pukul 5. Sekarang pukul 5.22. So masih lagi sedang menunggu prospek yang bakal tiba. Kita nak jual hari ni banglo dekat PJ. Banglo old school, dibina pada tahun 1950-an. So memang sangat-sangat old school. Dan yang specialnya banglo ni, selain dari design dia ada satu extra rumah kat belakang. Memang best. Siapa yang dah pernah tengok video sebelum ni memang tahulah macam mana design dia. Dan nak cerita interesting events tadi berlaku. Sementara menunggu buyer ataupun prospek sebenar yang datang, tiba-tiba tadi ada orang lalu kat sini. Lepas tu saya tegur, "Ya, Assalamualaikum." Lepas tu dia berhenti. Dia tanya, rumah ni nak jual ke? Saya pun bawa dia. Terus saya bawa prospek. Saya terus tukar dia daripada orang yang saya just bagi salam kepada prospek untuk tengok rumah ni. Lecturer dekat UM. Ni sesuai lah, lecturer dekat UM untuk beli rumah ni. Dia orang suka kan rumah-rumah old school macam ni. So ada lagi lah extra lead hari ni. Alhamdulillah. Di dalam, orang kata blessing in disguise kan. So kita tengok lepas ni, saya akan tutup vlog ni lepas habis saya bawa viewing prospek yang kejap lagi kot nak sampai. Jom. So ni dia rumah banglo yang kita nak jual tu. Cantik kan? Cantik design dia. Ada ni. Ni pokok jambu. Free je dengan pokok jambu. Dapat rumah, lepas tu kat belakang tu dapat lagi satu rumah free. Baik, alhamdulillah selesai lah. Semua semua kerja-kerja hartanah ni lagi dah selesai. Banglo tadi pun patutnya bawa seorang, alhamdulillah dapat bawa 2 orang. Dan satu berita ataupun pengalaman yang best hari ni adalah yang saya bawa pagi tadi, second house tu dah ada orang booking terus. Alhamdulillah. So close hari ni, alhamdulillah Tuhan bagi rezeki kepada balaslah usaha yang telah saya buat, yang telah aku buat. So
Aku nak tutup vlog kali ni dengan ucapan terima kasih lah kepada yang layan vlog ni sampai habis. Dan harap hari lain pun aku dapat berlatih macam hari ni lah. Assalamualaikum. Bye bye, jumpa lagi. Dan jangan lupa siapa nak beli rumah mesti cari Duan Jual Rumah. Ni dia, Duan Jual Rumah. Okay.